Pada hari itu, saya hanya ada tak sampai sehari untuk buat keputusan. Hanya Gunung Ruang di saat Gunung Merapi dan Anak Krakatau meletus. Status Gunung Merapi itu dinaikkan daripada tahap 2 awas kepada tahap 3 amaran. Saya disuruh bersedia dengan apa saja kemungkinan. Batai, habislah segala perancangan yang saya buat sejak beberapa bulan sebelum tu. Teruskan, bersedialah untuk terkandas ataupun belanja 2-3 kali ganda untuk tunggu di airport KK ataupun kena balik semula ke Penang. Susulan letusan Gunung Ruang ini, Malaysia Airlines dan AirAsia membatalkan beberapa penerbangan di antara Kuala Lumpur dengan Sabah dan Sarawak. Teruskan menonton sebab cerita ni bukan saja cerita mancing, tapi ini adalah cerita kembara yang penuh dengan kejadian yang tak dijangka. So Gunung Ruang meletus kemarin 30 hari bulan April dan hari ni 1 Mei akan flight di sini, flight yang masuk KK dan juga KK ke Tawau. Hari ni yang kebanyakan flightnya ditunda ke hari ni banyaknya. Saya ada 2 pilihan saja untuk stay seharian lagi di airport KK. Sama ada kena balik semula ke Penang ataupun flight ke Tawau sempurna diteruskan. Satu benda ni tetap saya kena check. Jadi saya elok-eloknya bila touchdown dekat airport ataupun di transit, ambillah masa untuk tengok 2 benda. Satu, waktu solat, dan kedua, waktu tides di tempat yang nak pergi tu. Bila saya nak pergi Tawau, saya check dekat tides, saya tukar setting kepada Tawau. Okey, sekarang ni dah sepatutnya waktu boarding. Saya agak gemuruh juga tunggu. Tiba-tiba mereka umumkan ni. Bagi pihak AirAsia, kami memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi. Masa pelepasan terbaru dijangka pada jam 4.05 petang ini. Terima kasih atas kerjasama anda. Alhamdulillah, penerbangan diteruskan. Menandakan isyarat udara antara Sabah dan Indonesia sudah clear. Jom, sempurna. Sejernih kaca air lautmu, sebiru sejuk mata menenungmu, 1000 ketenangan membuka jiwa. Apa nama? Kuri hat. Sempurna kini jejak seluruh tanah. Sunyi tapi indah mata memandang. Perjalanan dari airport Tawau ke Pekan Sempurna yang makan masa hampir sejam ni. Highway dia agak runcing dengan jalanan hutan-hutan, kebun-kebun. Lebih kurang dari KL ke Ipoh ataupun Penang ke KL menggunakan jalan lama. Sempurna oh di naung bawah payung. Ya, saya ada miau ni dah. Hotel Kurihat terletak betul-betul di Pekan Sempurna. Sangat sesuai untuk traveller yang tak lebih dari 3 orang. Berkonsepkan dom tapi agak private dari segi bilik kita sendiri. Toilet walaupun berkongsi tapi privasi tetamu sangatlah dijaga dengan banyaknya bilik ayak berasingan. Penting kalau mai tuan-tuan, cari bilik yang paling nice, yang paling elok, yang paling neat kita boleh duduk dan yang paling dekat dengan akses dengan tempat-tempat asas kita boleh cari. Runcit, makan. Dan yang penting juga dekat dengan tempat destinasi yang kita nak pergi tu. Dan paling penting, kita ada sewa motor. Macam biasa, saya kalau travel memang saya akan ambil sewa motor. Terutamanya tempat macam Sempurna ni. Pekan dia yang agak kecil, jalan dia yang kebanyakannya tak berapa luas, menyebabkan ada waktu kadang-kadang jalan jam. Maka motor lah paling efisien. Underwater dia macam tu. Abang Nizam yang saya jumpa ni, dia orang Pahang, bekerja di sini sebagai cikgu di salah satu sekolah di sini. Dan dia buat sewa motor dan guide aktiviti pelancongan sebagai aktiviti sampingan dia. Dan hampa kalau mai Sempurna boleh kontak dia di sini. Jom ronda Pekan Sempurna malam-malam tengok apa dah. Ni di Kuala, bukan di kolam. Dari barat ke Langkawi tu macam jeti Langkawi tu lah. Kuala bukan kolam. Pemancing setiap kali travel mesti akan cari alasan untuk curi masa pergi mancing. Tapi kali ni saya nak gunakan trik memancing sebagai alasan untuk buat sikit micro travel. Adalah tak sempurna kalau travel tapi tak tengok suasana dan ragam sempurna.
fresh di sini. Di kedai pun ada yang fresh juga, tapi harga kedai dia lain. Tapi yang ni harga naik betul. Dah boleh dapat kurang by 60%, hampir separuh harga pandai deal. Banyak pelancong daripada China orang dari pandai deal. Dia beli fresh ni. Ada yang sampai baru sampai pun ada. Ada yang apa dia naik dah petang tadi, ataupun pagi tadi yang orang pandai lewat pun yang masih fresh lah pasal dia jual hidup. Boleh masak dia kedai. So dapat harga separuh di sini, dapat harga separuh masak di sana. Untuk ni. Sejernih kaca air lautmu, sebiru sejuk mata. Ekonomi rakyat sini sekitar 80% berlegar dalam spillover ataupun limpahan dari aktiviti laut, sama ada perikanan ataupun pelancongan. Daripada hasil utama hinggalah sampingan dari aktiviti ini dapatlah menampung sebuah sikit isu kemiskinan rakyat Pekan Semporna di sebalik mengalami pembangunan yang agak perlahan. Bagai namanya sempurna, oh di naung bawah payung. Kau tak seperti Limpahan dari pelancongan, rakyat Semporna tak kurang juga menikmati bidang yang menjadi demand dunia sejak 6 tahun kebelakangan ni, iaitu kopi. Macam biasa, setiap tempat baru yang saya jejak, pasti saya akan cari satu benda ni, dan saya pastikan ianya lokal. sempurna, oh di naung bawah payung. Saya dah mula rasa susah hati, tapi harap ianya tak berlaku pada hari trip esok. Tapi apakan daya, dah lah ni trip pertama kali saya main Muara. Kena hadap pula situasi yang buruk game Muara tak mahu hadapi ni. Oh, beautiful estuaries of Semporna. Hujan sikit reda, membuatkan saya dan Tekong turun agak lewat dari yang biasa beliau turun. Dah? Jadi dah pencen ni buat benda-benda macam ni je lah. Iyalah kan? Ayak memang keruh dan sikit laju, dan game akan jadi sikit susah pagi ni. Tapi Tekong kata tak apa, walaupun dia dah biasa hadap, tapi dia akan cuba dengan cara dia sendiri. Menarik highway Sungai Pegagau ni adalah highway dia tak berapa besar, macam Sungai Merebuk, Telaga Nenai dan sebagainya, menjadikan setiap lorong yang disusuli betul-betul rasa tenang. Oh jauh Kita tak tahu ada ikan, tak ada ikan sini. Ini kira jauh ya. Tekong mulakan game dengan bermain di muka kuala. Pada anggapan saya, mungkin kemasukan ayak dari luar sedikit menjadikan dia kurang terjejah oleh suhu hujan. Bawah ni banyak bangkar. Dasarnya banyak bangkar. Ampun lah. Jalan lah.
Tekong masuk ke salah satu lorong untuk cari pemangsa-pemangsa yang mungkin masuk dalam dekat-dekat nak siang ni. Kata Tekong, kita akan main pujuk-pujuk di sini. Ni dah ada arus ni. Agak lama sebenarnya kami main sini. Saya ada juga ajak Tekong untuk pindah, tapi Tekong kata kita pujuk lagi. Bohong. Oh, alhamdulillah ada juga. Kecil ya. Oh ini. Iya. Oh. Dia tuan-tuan. Papu hitam. Yang pertama sempurna. Yang hitam ini. Ini adalah kali pertama saya main muara. Dan dengan rasminya, inilah lesen pertama muara saya. Adalah masuk dalam Ya. Papu sempurna. Selepas beberapa jam cover di kawasan sempit, Tekong bawa pula main sini. Oh, apa itu? Sekap lah. Tebing dia nampak macam sikit cetek dan banyak timbunan bakau. Cuaca waktu ni agak macam nak panas. Manalah nak tahu kot-kot akan ada perubahan aktiviti ikan. Allah, apa itu? Alu-alu. Lepas. Kacang. MJ ni. Ada juga. Mengetahui kata tempat ni memang banyak peluang, saya teruskan cuba mencangkui di setiap rebah, ataupun orang sini kata bangkar-bangkar di tepi. Ada. Allah lepas. Oh, dah. MJ. Rasanya lah. Macam kasar ini. Oh, GT ya. Alhamdulillah. Dia orang-orang di renew sini. Hotel yang banyak kedai-kedai orang masak ikan tu. Kira aku nak ikan ni masak. Tunggu di rumah Arif kan. Bini dia masak. Gimana nih? Ikat je. Jadi kebiasaannya apa? Kalau lagi mengai, orang daripada pemain, memang lepak makan sini ya. So, kita ikut tradisi yang sama, lepak makan sini kak. Ini apa? Bekas rumah ni. Hah? Bekas rumah. Hah? Wih. Besar. Apa itu? Oh, saya sangkut tak? Dah ada sok lah. Woi, kerapu. Oh, tempat kerapu ni. Oh, wah. Dah nak lepas. Hah? Apa? Lepas ni. Oh, ini baru betul. Oh, dia banyak di rumah dia. Dia suka kayu-kayu macam tu kan. Wih, dia ini yang boleh dapat orang ni kan.
Ya. Jumpa lawannya. Sewaktu saya mula sampai sini, saya ditanya oleh rakan saya, apa tujuan hang mai sini? Ataupun maksud dia, apa target hang mai mengai di sini? Saya beranggapan soalan macam ni agak umum, dan dengan kurang pengetahuan, saya pun jawab, nak target MJ sekitar 800 gram ataupun sekilo ke atas. Dia terus jawab, kalau sekilo 2 kilo ke atas, lagi banyak di bawah jambatan di Pulau Pinang ataupun di tebing-tebing Penang. Saya fikir balik, betul juga. Dan saya jawab lagi, nak target bilangan ikan, maksudnya nak target size average kat sini, tapi dalam sekitar 5 hingga 6 ekor ke atas. Dalam kata lainnya, target cendol lah. Dia kata lagi boleh diterima, tapi target-target macam tu hang boleh dapat juga di sekitar muara-muara di Semenanjung pun. Maka saya rephrase balik kat dia, saya nak kenal tempat dan situasi berbeza. Dalam kata lain, exploration. Saya bukan nak mancing MJ, saya nak mancing MJ di Sempurna. Nak kenal perangai MJ di Sempurna. Hah? Kecil sangat ni. Lepas. Ini sangat ni. Oh dah. Bayarlah. Abang nak goreng ambil ya. Abang nak goreng ambil. Bayarlah. Nanti kau besar. Kau makanlah balik ah. Dan betul lah macam yang dikata. Inilah kebanyakan saiz MJ di Muara ni. Daripada yang Tekong dapat tadi, sampailah yang saya dapat ni. Oh, dah. Alhamdulillah. Oh ini. Oh, ada juga MJ. Boleh. Dia kan punya lama nak tunggu MJ ni. Ada juga. Ini dia dan ini dia. Tak juga. Lah lesen di Pulau Aman. Dah lesen di Pulau Aman. Ini dia. Dia bagi tang sini. Nah. Maka ia memahamkan saya bahawa persiapan informasi akan menentukan persiapan mental kita sebelum memulakan trip. Walaupun cuaca menjadi isu menyebabkan aktiviti ikan agak sendu, tapi kira bangga jugalah mampu naikkan beberapa hasil unlock tempat baru. Dan dengan pengalaman ni, saya akan guna untuk trip esok harinya dengan rakan saya ni. Tapi sebenarnya, ni bukan target saya main sempurna ni. Ni dia tunjuk tuan-tuan. Yang ni di Kuala tau. Di Kuala Pelancongan. Nampak beza dah dengan kita. Beza dah dengan Kuala-Kuala di depan kita. Beza dah dengan apa ni, dekat Marina Pulau Pinang tu pun Queen's Bay ke, tambah-tambah lagi bah sikit lah. Beza tau. Ni kalau tempat kita ayam macam mana ni, kalau tempat kita ayam macam mana tuan. Macam yang dia tanya sebelum ni, apa target kau? Sebenarnya target saya adalah game yang menjadi jiwa saya sendiri di Penang, iaitu land-based laut. Casting land-based di tebing-tebing Borneo menjadi impian saya sejak mula casting tahun 2012 lagi. Target-target macam bluefin GT, sasai curut, kerapu-kerapu koral ataupun apa saja ikan pelagic yang keluar masuk ke kelong-kelong pekan-pekan sempurna ni memang idaman saya sejak dulu. Dan antara sebab saya pilih duduk hotel dekat jarak jalan kaki dengan tebing laut. Dan antara sebab juga pasal saya mai 2 hari awal sebelum trip. Saya puas cari maklumat sebelum mai kat mana tebing yang agak boleh menapak yang ada potensi kemasukan ikan dan yang paling penting tanpa diganggu. Tapi maklumatnya agak susah. Maka saya mai terus sajalah dengan harapan ianya kawasan awam macam pesisiran biasa tempat-tempat lain. Malangnya, tebing-tebing laut Pekan Sempurna dah jadi pemilikan private, sama ada untuk pelancongan, perikanan dan juga charter memancing profesional. Dan aktiviti memancing di sekeliling kelong ni dilarang sama sekali. Sebab itulah saya set trip Muara. Sebenarnya sebagai insurans saja kalau menebing dilarang. Dan aturan saya menjadi, jom kita beralih ke plan B, iaitu trip hari kedua. Cikgu Arif yang kami dah kenal sejak 2020 secara belajar casting online, sekarang ni baru bersemuka untuk mancing bersama. Dari alam rumah merah membawa saya ke realiti sini. Trip hari kedua bersama cikgu yang hampir kerap turun dan kenal pattern game Muara sini, dan yang rarenya tumpang naik kereta 80-an milik cikgu. Malangnya realiti yang diimpikan membawa kepada realiti yang lebih mengecewakan. Hujan lebat turun tak berhenti-henti sepanjang awal pagi.
Kenapalah saya tak rakam scene hujan ni? Mungkin waktu ni saya macam YouTuber lain juga, plan nak tunjuk yang indah-indah saja sepanjang trip. Hujan yang lebat tiba-tiba mereda sikit dan kami ambil peluang untuk gerak. Mesin aku nak FG dulu. FG dulu. Waktu ni kami dah bersedia. Trip memang akan mengecewakan. Peluang akan sikit gelap dan kami hanya bertawakal dengan harapan adalah juga keajaiban. Kami turun kali ini di muara yang lain daripada kemarin, dengan tekong bernama Nas. Antara tekong kegemaran Cikgu Arif sebab dia dikenali sebagai tekong mendayung, bawa masuk ke lorong-lorong kecil muara untuk permainan yang lebih spy, nak mencari kedudukan monster. Suasana muara sini agak lain sikit daripada Pegagau. Dia lebih kecil dan lorong dia seakan-akan dicipta untuk cukup-cukup laluan perahu. Oh tu Aku pilih. sangkut ni. Pakai beginilah. Ni. Cik, pakai minum-minum yang tu boleh. Tu boleh. Cik. Highway dia pun tak sebesar kebanyakan muara-muara lain, menjadikan kebanyakan hantaran casting tak sampai 30 meter. Bawah tu tak ni, tak berakar sangat. Ternyata anggapan kami betul. Langit dah mula nak gelap balik. Yang kami boleh buat hanyalah cari perlindungan seteduh-teduhnya sebab hujan turun balik kali ni memang lebat. Hujan tak menunjukkan apa-apa tanda akan reda. Biasanya hujan macam ni pasti akan sampai 1 hingga 2 jam. Baru saja pertama kali mancing muara, mimpi ngeri pemancing muara betul-betul datang kat saya. Yang bestnya, selepas 2 hari panas terik di Pekan Sempurna ni, apakah masih ada harapan lagi dengan berbaki 5 jam lagi trip ni? Aku kalau lembes kan, aku main celah-celah tiang ni je. Aku baling seberang. Itu dah. Masuk sini MJ lah. Kami ambil masa bersantai-santai, bersembang pasal kerja, dunia mancing dan pengalaman-pengalaman Cikgu Arif sepanjang bekerja dan mancing di sini. Bawah jeti ni banyak juga jadi saksi rekod strike-strike, baik orang tempatan, main lembes dan juga ada beberapa dalam video Cikgu Arif sekali. Tiba-tiba masa bersembang, saya terperasan ada larian anak-anak belanak melompat dari tengah jambatan. Tengah-tengah sembang, saya pun kas kewang selam dalam yang dipinjam oleh Cikgu Arif dan ini berlaku. Alhamdulillah. Orang hujan. Bagus. Kau pun buka ikan pakai supaya seliring. Tak jadi. Macam mana lah dia makan? MJ mah. Iyalah. Biasalah, dia main hitam je. Dah. Kalau waktu hujan, kadang-kadang aktiviti ikan berlaku di kawasan teduh dan terlindung. Tapi bukanlah setiap masa dan tak ada jaminan dia akan jadi selalu. Cuma dalam situasi terburuk macam ni, kemampuan hampa kenalah peka dengan apa saja peluang yang ada. InsyaAllah, luck pasti akan menyebelahi hampa. Atas perkiraan yang sama, kami bertiga-tiga sama kas dengan anggapan ada penumpuan ikan di bawah ni dan dengan harapan momen macam tu akan berulang lagi. Anggapan saya betul, peluang sangat kecil dalam situasi macam ni. Hujan terus lebat sepanjang kami melepak bawah ni kira-kira hampir 2 jam. Tak lama lepas tu, hujan makin nampak reda. Walaupun semangat agak down sebab perubahan suhu ayak, kami sedikit ada semangat sebab sekurang-kurangnya ada ruang dan peluang masa keredaan hujan ni. Sangkut dah. Tekong bawa kami pergi ke spot yang nampak ada potensi, ada sikit tebing landai dan lorong. Malang sungguh, ayak keruh sekeruh-keruhnya. Ditambah pula dengan ayak laju. Tempat yang lenang dan jernih pun hanyalah di lorong-lorong yang sangat kecil saja. Itu pun terhad dan cetek untuk dibaling. Kami bergerak ke beberapa tempat untuk nak elak hujan, tapi ternyata hujan di seluruh kawasan ni. Sampailah kami di spot highway yang paling kurang hujan lebatnya. Hampir kebanyakan tempat yang Tekong dan Cikgu Arif pernah rekodkan tangkapan, semuanya senyap, walaupun macam-macam usaha dibuat.
Dalam keadaan macam ni, saya menggunakan soft plastik hampir setiap masa. Dengan berat jig head 20 gram, saya nak capai cepat ke bawah ataupun masuk betul-betul ke celah tempat ikan. Sebab pada anggapan saya, ikan tengah pasif kat dasar dalam keadaan macam tu. Betul-betul waktu ni, saya perasan ada beberapa ketukan. Saya mula rasa ada harapan sikit. Macam momen ikan akan aktif balik. Oh, alhamdulillah. Hai. Kenapa? Kenapa lah? Oh, putih lah ni. Tak pun lah. Kacang lalu-lalu. Oh, lalu. Ha. Juga ni pun. Juga ni pun. Kacang lah. Kalau barakuda boleh ambil soft plastik solid macam ni, menandakan ikan memang tengah agresif. Kami mula rasa ada harapan diikuti pula dengan hujan yang makin reda dekat-dekat petang. Bagi kawan aku ni black bass satu. Bismillah, amin. Nas bagi dia black bass. Bagi pot. Bagi pot. Bagi pot. Hujan. Kita boleh bagi pot saja. Tekong Nas mula bawa masuk ke dalam lorong-lorong. Di sini banyak rimbun-rimbun dan di dasar setengahnya ada rebah tinggi. Sebab kawasan tu kan tak ada arus. Dia lepak situ. Oh, yalah. Jadi ikan-ikan yang hanyut ni dia bantai lah. Tapi kitaran alam dah merubah banyak struktur di spot ni. Kata Cikgu Arif, spot ni dulunya ada pulau kecil rebah dan memang menjadi pendiaman black bass menunggu bangsa di antara cabang dua lorong ni. Tapi sekarang dah tak kelihatan akibat hakisan arus. Takkan ada terpengaruh juga tengok video dia. Yalah. Dia dekat dengan tawar tu. Oh, ya. Tarakan. Oh, tarakan lah. Kami teruskan lagi masuk ke dalam. Bakau-bakau di sini memang cantik dan rimbunan-rimbunan dia yang mencecah ayak membuatkan kita rasa hampir setiap tempat, hampir setiap spot ada sarang ikan. Perkiraan kami bila dah habis hujan ni, ikan akan aktif dan pasti akan ada saat keemasan di hujung-hujung trip. Kok bunyi drag kau. Oh. Drag kan kalau terlalu tinggi kan. Ah, dia bunyi tu tu. Setiap spot yang dikas, dia main rasa suspend kot-kot nak jadi strike mengejut. Sebab rebah-rebah dia memang sunyi betul. Semakin kami gerak, semakin rasa macam sesuatu akan terjadi. Sebab ayak nampak macam ada perbezaan sikit antara sini dan di luar muara. Dan selalunya, ni memang waktu dia. Cantik ni. Kat sana. Ha? Kami masuk ke spot 2 terakhir, iaitu tempat bermain pemangsa-pemangsa saiz-saiz mini yang biasanya kurang pengalaman dan akan galak membaham apa saja giwang yang lalu. Cakap ni kan dia nak airnya tawar-tawar sikit. Dia nak airnya. Ni pelik tak ada ah. Air 3 hari ni tak ngam. Petang semakin berlalu, spot ke spot, bangkar ke bangkar, semua dah kami cangkui. Hujan yang terlalu lama turun seharian rupanya memang merubah suhu ayak ke tahap yang betul-betul sejuk. Menjadikan trip kami hari tu hanyalah macam ronda-ronda bakau sambil menikmati hujan di bumi Borneo. Saya teruskan kas di waktu Cik Arif dan Tekong Nas dah mula berehat. Dan Cikgu Arif waktu ni mula bincangkan sesuatu pasal dunia konten mancing. Sebab aku nampak YouTube ni dah. Dia dah zaman kejatuhan. Dia zaman kejatuhan. Boleh kau buat YouTube, tapi kau kena buat kualiti macam Pak Arwah. Dia. Siapa Nah, dia dekat bawah tu. Tahu tentara siapa ada kebolehan tu. Siapa sanggup? Dia Kau kena ada team. Dia kan. Satu video kau dah kena modal 3-4. Ya, kena ada time dan money. Which is impossible lah for full time employees. Dan sebenarnya tak tahulah,
mungkin aku salah lah. Kemunculan video antara punca kejatuhan. Dia set satu expectation baru untuk viewers tau. Rupanya kau pun sama pendapat dengan aku. Dia set satu standard tau. Tak boleh babe. Aku ni pun tak tahu berapa lama lagi bertahan di YouTube ni. Aku rasa dah nak step down lah. Step down lah. Aku rasa macam dah cukup lah. Letih. Setiap lambakan video mancing yang ada di ruang maya hanyalah mencipta ilusi bahawa strike itu pasti dan fantasi bahawa memancing itu mudah. Padahal sisi gelap waktu turun trip, tak ada siapa yang nak orang tahu. Kita sembunyikan semampunya kekurangan dalam trip hanya untuk nak puaskan hati penonton yang sentiasa craving benda-benda baru. Ia meluluhkan seorang content creator pemancing yang asalnya cuma nak berkongsi jenis mancing. Tapi lah ni dah kena jadi macam servis pemuas kepuasan penonton yang nak tengok apa yang mereka mahu saja. Benda yang kadang-kadang bukan di realiti dalam mancing pun. Malangnya, industri mancing berkembang disebabkan keindahan yang video-video ni gambarkan. Dan content creator kena turut juga, hanya sebab nak kekal relevan. Beza suasana lain dari selesa. 2 hari sebelum trip dan 2 hari selepas trip adalah hari yang cukup bagus cuaca. Cerah pada hari tu sangat mendamaikan. Tak terik sangat, tak gelap sangat. Seolah-olah macam tak ada apa terjadi 2 hari lepas. Sejauh mana kita boleh terima hakikat pengakhiran trip kita bergantung pada persiapan mental dari awal perancangan. Nikmatilah setiap journey trip kita bila membabitkan travel. Termasuklah kena tunggu flight delay hampir semalaman dan kena tidur sorang-sorang di airport dengan aircon yang sejuk ya amat. Sempurna kini jejak seluruh tanah airku. Sempurna di naung bawah bayu. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video-video akan datang. Sejernih kaca